Dari panggung TV SBC, dengan meriahnya kami mempersembahkan Salam Istimewa Aidilfitri. Terima kasih di pagi raya menyambut Syawal, bulan mulia. Bersyukur insan pada yang besar. Berhari raya kita semua mohon maafan doa restu Darimu ayah ibu, di pagi hari raya ikhlaskan di anakmu keinsafan kesabaran bermaafan menjanji kita semua insan yang mulia. Syawal hari raya Aidilfitri mulia, bergema takbir di pagi raya menyambut Syawal, bulan mulia. syukur insan pada yang besar. Berhari raya kita semua menjadi yang miskin pun gembira, walaupun hilang di pagi hari raya semua turut bergembira menyambut hari raya. Oh mulia. Sebulan berpuasa mengajar kita Arti kesabaran dan keinsafan, Menghormati yang tua muda dan pada ibu bapa keluarga tercinta. ampun dan maaf di hari yang mulia dari anak. dan ucapan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua. Menghiburkan kita malam ini ialah barisan penyanyi-penyanyi remaja, penyanyi-penyanyi lama dan baru, penyanyi undangan Hetty Kos Endang, kanak-kanak bengkel TV SBC, para pengacara rancangan-rancangan Melayu TV, pelawak-pelawak Singapura dan pelawak undangan Yaya Sulong, penari-penari Dino, penari-penari Sriwana dan keluarga seni pilihan Salam Istimewa Aidilfitri. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam salamat, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. saluta kawan semua jumpa di hari bahagia. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Para penonton sekalian, pengacara Salam Istimewa Aidilfitri, Nora Shikin dan Zack Zainal. Terima kasih para produser sekalian. Dan kami di sini ingin sekali mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri khas dan istimewa untuk anda semua. Ya, selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, Zack.
Selamat Hari Raya. Ya, Nora, malam ini memang malam istimewa. Nak tahu kenapa tak? Kenapa, Zack? Sebab kita telah berjaya mengumpulkan semua ahli keluarga untuk bersama. Benar sekali ya, Zack. Nora pun rasa begitu ya. Tirai rancangan kita ni diserikan dengan 4 keluarga seni pilihan. Dan Zack lihat panggung SBC ni, Zack. Adik-adik datang bersama ibu, ayah, nenek pun ada. Bahkan bukan hanya mereka yang ada di sini ya. Zack rasa di rumah tu semua ahli keluarga ada bersama menonton rancangan istimewa malam ini. Betul sekali ya, Zack. Kita eratkan perhubungan kekeluargaan dalam menyambut hari yang mulia ini. Bukan hanya mereka yang ada pertalian keluarga, bahkan mereka yang ada pertalian profesi, minat ataupun hobi macam kita lah. Macam kita, macam mana, Zack? Nora ni muda-muda dah lupa. Para penonton sekalian, malam ini kami akan mengacarakan rancangan istimewa ini bersama 2 pengacara istimewa. Ya, hampir Nora terlupa. Ya, saudara penonton, kami mempersilakan Suhaimi dan Sri Wahyuni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Tapi Suhaimi rasa dalam suasana seperti ini, Suhaimi rasa berdebar-debar pula hati ni lah. Kenapa ni Suhaimi? Dari tadi belum hilang lagi. Tak ada, Suhaimi tengok tu ramai yang datang berkeluarga. Antara keluarga yang banyak-banyak takut pula ada keluarga bapa bakal mak mentua. Kalau begitu baguslah Suhaimi. Mereka ni semua datang nak beri kita sokongan, betul tak? Tengok tu. Dan Suhaimi, keluarga ni penting tau. Betul tak, Zack? Betul tu Suhaimi. Dan lagipun kalau nak pikir anak dara orang tu, kenalah pikir mak bapak dia dulu. Betul tak? Itu dia. Wah, nampaknya Zack ni bercakap melalui pengalaman. Mestilah Nora. Kalau kita nak mendirikan rumah tangga, restu ibu bapa tu penting sekali untuk rumah tangga yang aman dan bahagia. Dengar tu, Suhaimi. Terima kasih. Dalam hari yang bahagia ni sempat pula bagi kursus rumah tangga. Terima kasih. Minta maaf dulu. Abang ni. Saya dengar cakap abang. Minta maaf dulu. Terima kasih banyak. Baik, saudara penonton sekalian, kita teruskan dengan hiburan selanjutnya. Kita persilakan penyanyi muda remaja Suraya Hasan, Rian Sabarudin, Asnida, Zainuddin, Roslin dan Aryati bersama kanak-kanak dari Bengkel TV SBC. Dengar rangkaian lagu-lagu yang agak rancak. Biskota, Ku Kembali, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan Hari Mulia. Dipersilakan. Ku teringat waktu nan lalu ketika aku bersamamu.
langkah-langkahmu, coba ikut irama laguku. 4, 5 dan 6, atur langkah-langkahmu, kejarlah semua cita-citamu. Dengarkanlah burung-burung bernyanyi dan bermain-main dengan pelangi. Tahukah engkau ke sana, terbang di atas awan, memetik bintang-bintang kawalan pulang. Berikanlah kepada semua teman-teman dan beri juga pada gurumu tersayang. Dengarkanlah burung-burung bernyanyi dan bermain-main dengan pelangi. 1, 2 dan 3, atur langkah-langkahmu, coba ikut irama laguku. 4, 5 dan 6, atur langkah-langkahmu, kejarlah semua cita-citamu. Indahnya Aidilfitri, meraih dan kembali mesra gembira. Kini ku mensyukuri dikurniai hari mulia. Amboi Nora, lawanya baju ni. Tentulah Sri. Sri pun apa kurangnya. Tahun ni raya berapa baju Sri beli? Tengok nanti. Oh, baju untuk pergi rumah nenek, rumah pakcik, rumah makcik, rumah jiran. Wah, kalau macam ini Sri kenalah beli 12 pasang kurang-kurang. Tak adalah Nora. Sekarang ni kan ada baju instan. Oh ya tak ya ya. Sekarang ni tak perlu susah hati kalau tak sempat nak cari tukang jahit. Baju dah siap memang banyak. Pendek kata nak yang pesak, tak berpesak, kebaya, semuanya ada. Pilih saja mana yang suka. Nora, kita ni asyik cakap pasal baju je. Macam mana dengan rancangan kita seterusnya? Ya, lagu bertukar rentak dan kini kami tampilkan artis lama berganding dengan yang baru. Ya Nora ya, yang lama tu kaya dengan pengalaman dan yang muda tu tidak kurang bakat dan pengetahuan. Dipersilakan Saadia Saad, Eddie Ali, Nizam dan Siti Zahra. Ya, penyanyi 60-an MY Yunus dan Kamayah Latif bersama penari-penari Sriwana dengan rangkaian lagu-lagu joget Inang Bujang dan Dara, Seloka Aidilfitri dan Seloka Anak Cucu. Dipersilakan. Dapat belum tentu jika dah tersurat tanah manapun dia menanti. Kasihkanlah dia, namun bebaskan jualah dia. Rambut ikan mayang yabang, bibir bak delima. Aku mabuk kasturi, haruman berbisa. Jika aku cinta, tiada lain, hanya kau saja. Ini ingat sayang, untuk santapan bujang dan darah. Tangkap ikan haluan, dapat singgikan teri. Kalau salah haluan, cari tokuro belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Persian umat Islam, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesalahan saya semasa ada hayat di kandungan badan. Selamat Hari Raya Idul Fitri saya ucapkan pada sekalian para budiman. Semoga Allah lanjutkan usia kita sampai kita bertemu lagi pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Sempena hari yang mulia ini, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir batin kepada penonton sekalian, khasnya kepada pendengar-pendengar siaran kami, dengan harapan agar anda akan terus setia bersama kami. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir batin. Macam baju kurung perang kau ni. Saya komando Melayu. Komando? Kau dah siapkan duit. Ada apa? Budak-budak punya duit. Abang Samad, sini ada? Dalam kotak sini ada? Kotak sini ada? Dalam sokok saya pun ada? Ya ke? Ini apa ni? Kuih pau ke apa? Abang Samad ni, bunga. Jadi aku takut pasal apa? Budak-budak yang datang rumah tu bukan dia nak makan kuih, kau tahu. Dia orang nak duit. Kau bagi aja, hilang. Taklah Abang Samad. Budak-budak yang datang hari ini semua nak berhiburkan hati dengan rancangan istimewa malam ini, bukan nak duit. Oh, tu pasal aku nampak penyanyi-penyanyi yang jambu-jambu tu. Betul lah Abang Samad. Ada juga penyanyi daripada luar negeri yang diorang terbang sendiri. Ada. Ya, para penonton, ada seorang penyanyi khas undangan pada malam ini. Berikan tepukan untuk Hetty Kos Endang. Apa tak hilang? Bang Samad. Alah, kenapa? Alah, apa khabar? Aduh, capek Hetty, baru sampai. Gua dukung lu. Lu jangan dukung, gua bacok lu. Aduh, begitu. Aduh, capek dari airport terus datang ke SBC. Lu capek? Capek gue. Salah. Saya ini datang ke sini khusus untuk berlebaran bersama peminat-peminat saya di Singapura. Kenapa tak bilang? Hetty, Iya. kalau tahu dari Jakarta, gua dukung lu sampai sini. Masya Allah. Seperti Samson saja dong. Bukan, Sam Smart. Oh, Sam Smart. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua yang berada di auditorium. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hetty, Iya, Jack. apakah lagu istimewa untuk peminat-peminat Hetty di Singapura? Aduh, tunggu bernafas dulu. Nafas. Kawan saya pun tak nafas, terus habis. Baik, pada malam hari ini, malam yang istimewa, tentunya lagu yang istimewa dari saya untuk Anda semuanya dari album terbaru. Khusus kepada Anda yang namanya sama dengan lagu ini hanya secara kebetulan saja, Abdullah. Para penonton sekalian, Hetty Kos Endang.
terima kasih para penonton kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan istimewa Hari Raya ni. Wah Nora, tengok tu. Masih ramai lagi yang membuat persiapan Hari Raya tu. Betul tu Sri ya. Sambil ada tu yang sambil memasang lansir, mata menonton TV. Ada pula yang tengah rebus ketupat. Kak Sri, hai Kak Nora, selamat Hari Raya. Tisha Zakir, selamat Hari Raya. Kita kan dah salam. Tak ada apa-apa ke Kak Sri? Oh alamak, kalau duit ni susah sikit. Yang ini kena minta Kak Nora. Tak apalah, Kak Nora tak lokek macam Kak Sri kan. Okey, nak berapa? 20 sen? 50 sen? 30 sen? Allah, mak. Nak kasih dulu. Okay. Terima kasih. Kawan-kawan. Terima kasih. Alamak. Ramai Allah Kasim. Nanti. Adik-adik nanti dulu. Kak Nora panggil dua yang ramai semua datang. Okey. Kalau adik-adik nak duit, semua kena nyanyi dulu tau. Barulah fair. Itu sudah diatur. Okey. Para penonton, kanak-kanak dari Bengkel TV SBC dengan lagu mereka Papa Ja. Ja. Bagi pihak anak-anak Darul Mawar, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Singapura yang telah banyak menyumbang kepada pertubuhan kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya. Sebenarnya di hari mulia dan berbahagia ini, Zarina ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di Singapura dan juga di Malaysia. Dan juga tidak lupa kepada semua penyokong Zarina yang sentiasa menyokong Zarina di arena sukan badminton. Saya Azman Abdullah ingin mengucapkan selamat Hari Raya pada kaum keluarga saya dan juga pada peminat-peminat, dan daripada tahun yang akan datang semoga saya akan mendapat lebih kecemerlangan dalam sukan bina badan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kesemua umat Islam tak kira di mana saja mereka berada, serta
mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa serta keluarga yang telah memberi sokongan kepada Baida dalam sukan seni silat ini. Saya Hamka Afiq ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di Singapura, terutama keluarga yang tersayang di rumah, dan juga kepada peminat Hamka yang berada di mana saja dengan ucapan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Hai, ini Sri. Abang nak hari raya kat rumah Sri boleh tak? Boleh bang. Ya, tapi Sri kasih warning dulu. Kenapa? Bapak Sri tu garang sekali tau. Garang? Garang macam mana? Macam rimau ada? Lebih dari rimau bang. Lebih macam rimau? Alah, macam mana ni? Ulumu. Abang Mat, kenapa dengan tangan ni? Ni main meriam buluh ke main mercun ni? Macam mana kau boleh main mercun ni, Man? Kau main mercun kau kena denda tau. Kena tangkap nanti tau. Kau ni macam-macam ni. Alah, macam mana ni? Siapa main mercun? Habis kenapa? Kau main mercun? Aku anyam ketupat. Anyam ketupat? Abang Mat, berapa ribu ketupat yang Abang Mat anyam ni? Satu pun tak jadi. Allah, kesiannya. Kau dengarlah, aku baru belajar Aku belajar dengan anak saudara aku. Dia ajar aku pusing 3 kali. Lepas tu sini 3 kali. Dia pusing, suruh tarik. Habis lurut. Aku tarik, betul lurut, tu kan? Luka di. Luka? Ini daun apa ini? Aku pakai daun labi. Dah ada daunnya keras tadi. Maka air raya nak jalan mana ni? Air raya jangan pergi rumah Sri. Apa Bapaknya garang. Bapaknya garang? Iya. Macam apa? Macam rimau. Bapaknya dia orang jadian ke apa? Habis? Bukan jadian, macam Sarkis pun ada bapak. Iya. Habis? Nak pergi mana? Ini kalau boleh, kita nak tengok rancangan yang paling best sekali, Mat. Aku dengar pun ada ni. Iya. Ni, kalau tak salah aku, dekat ada yang tahun sekali tau nyanyi. Lain hari dia tak nyanyi tau. Dia tak nyanyi setahun sekali aja. Siapa namanya lah? Yelah, Sri dengan pengacara penyebut. Adalah tunggu apa lagi pergi nyanyi? Sri pergi panggil diorang. Silakan. Iya. Kau tengok ni. Selalunya diorang yang menjemput penyanyi-penyanyi untuk menyanyi. Iya. Kali ni diorang pula nyanyi ni. Iya betul. Macam mana diorang ada kebolehan tu, Mat? Iyalah. Iya. Kita dengar lagu-lagunya dari pengacara rancangan TV Melayu. Dengan lagunya? Tak tahu aku lagu. Tak tahu, memang bodoh kau. Alah. Lagunya Bahagia. Bahagia rasanya di dalam hatiku, lama telah ku nanti pertemuan ini. Hari-hari yang lama ku damba, akhirnya kini datang jua. Hari-hari yang sungguh indah, bersamamu selalu. Semuanya indah, semuanya cerah, betapa bahagia. Semuanya indah, semuanya cerah, kini ku bahagia. Apanya? Alamak Mi, dia dah datang Mi. Siapa pula budak kecil ni? Ini Anissa Mi. Yang jadi ayah rancangan Asimaya. Ini Lutfi lah. Yang ini pula Abang Reza yang jadi semut biru. Tapi hari ni kan saya terpaksa lah buang sarung semua tu sebab nak nyanyi lah katakan. Paman pun dah bersedia ni. Tak sabar lagi ni. Bukan selalu dapat peluang begini ya. Bersama dengan pengacara dari rancangan-rancangan Melayu yang handsome. Genit. Yang tidak genit pun ada. Yang nakal pun ada. Ayah Paman. Faizal minta maaf lah Paman. Faizal terlupa adik-adik ni semua. Kalau gitu jangan sedih-sedih. Kita boleh nyanyi lagi, betul tak? Setelah
berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. demi kita Aidilfitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, ramai orang berpakaian baru serba indah. Setahun sekali marilah bersukaria, agar hilang segala rasa sedih dan duka. Berbelanja jangan boros, ikut suka hati. Nanti tuan-tuan yang akan susah sendiri. Minal aidin wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Hari raya ini hatiku riang sekali. Ada ketupat, kue-kue bermacam lagi. Kue koci, kue yang sangat aku gemari. Di luarnya pulut, di dalam berisi-isi. Mari tuan berjamu selera. Ketupat dan kue hidangan di hari raya. Minal aidin wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Kau panjang dah, tu kacang panjang lah. Kau kat ketut bantut. Apa ni dah lah? Sibuk-sibuk, gaduh-gaduh ni. Kenapa? Ni ketut ni, hari baik bulan baik tak minta maaf dengan aku. Siapa yang tak hot? Minta maaf. Kau tengok. Lagi-lagi panggil aku ketut. Dia lah. Nanti. Jangan gaduh. Dia tu dah kacang panjang. Kalau tarik macam galah baru tahu. Galah dulu baju kau nak. Nanti jangan gaduh. Nampaknya kedua-dua orang ni ada buat salah. Mana buat salah? Dia Dua-dua ada dosa. Dia salah. Bermaaf-maafan sekarang. Habis kau tak ada dosa? Hari baik, bulan baik ni. Aku dah minta maaf dah siang-siang. Minta maaf? Minta maaf? Assalamualaikum dululah datang. Okey, Assalamualaikum. Salam. Hari kita berhalal bihalal ni, patut kita buka sejarah baru. Lupakan yang lama tu semua. Ya tak ya ya? Dah berbaik-baiklah. Yelah. Nanti macam. Apa macam? Bagus punya rancangan. Oh, baguskah? Kita pergi berhari raya ke rumah Pak Yahya. Itu satu idea yang baik. Jom, mari pergi. Hari baik, bulan baik ini, Adinda Pol datang untuk memohon keampunan dari kekanda. Selama sebulan aku berpuasa, seksa batin aku, kau tahu? Kau datang pada hari ini memohon ampun pada diriku. Tetapi dengan keikhlasan hatiku, wahai Adinda Kupon, aku mengampunkan dosa-dosamu sekalian. Oh sayang. Kita pergi tengok wayang. Oh sayang. Elah, buat pula keluar luar ni. Datuk berlatih bahasa awak dia. Nenek dan Datuk tahu ni dulu, kalau minta maaf, beginilah caranya. Bukan macam korang sekarang. Nak minta maaf pun melalui pakai telefon. Kita kan dah moden, Pak. Kata bapak ikut trend. Alah, mentang-mentang dah moden. Adat istiadat Melayu, haram halal, nak diketepikan. Sudah. Jangan kau nak cakap banyak. Aku kat masjid tadi aku dah dengar ketubah ni dah. Tak payah kau nak cerita lagi. Sampai dua dia kan dia pekat telinga aku. Abang nak ke mana tu? Aku nak tukar baju. Tidak lagi tetamu datang. Takkan kau nak pakai baju dengan selebih. Kau tengok baju Melayu aku pun kotor. Sampai tak ada lengan lah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Cik siapa? Ini betul ke rumah Pak Yaya? Dulu rumah ni lepek aja, sekarang dah macam studio. Sudah kaya lah. Betul lah dia Pak Yaya. Silakan duduk. Baguslah. Wah, kuih raya pun banyak. Cium bau. Cik Ipon. Cik Mat. Oh, betul. Cik Mat kental, Mak. Cik Mat kental. Nak lupa. Masa tu Tok Din jual jamu sentul ya, Dik? Tidak. Bukan jual jambu sentul lah. Nak cari-cari jambu. Alah. Cukuplah makan. Cukuplah. Jumpa lagi. Terima kasih. Mat. Ya. Cik Ayu lah. Alamak, Mak. Lama tak jumpa, Mat. Apa kau cium aku pula? Duduk. Mat, aku nak tanya dengan kau sikit. Kau tak teringin ke? Teringin. Ya, itu teringin lah. Kenapa tak teringin? Hujang dah lama ni. Tapi kalau teringin orang Singapura, boleh saya kenalkan Cik Mat? Tak payah kau jadi broker. Jangan campur orang bercakap pun. Nanti kalau kau yang pilih-pilih pula, kata orang semuanya yang tak ada apa tu, COE macam kau juga. Itu dah tak ada COE tu, horn pun tak bunyi, gear pun dapatan, tak ketuk je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya, Pak Pur. Macam tu. Selamat Hari Raya. Hai. Happy Aidilfitri. Happy Aidilfitri. Ini yang datang kemari nak cari siapa? Di sini ke di sana? Salah. You take the chair put here. No problem. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Pak Yaya. Pak Yaya nak join saham dengan ini syarikat dari China tu. Boleh. Itu dah tentu boleh. Anak saya ni tunang dia dekat Kuantong. Dah masukkan syarikat tu dah. Senanglah tu, senang. Wah, Pak Yaya, ini dah masuk jendela dunia ni. Bisnes apa katnya? Bilang tempe dan dodol. Tempe dengan dodol. Yeah, right. I thought you right. But kita ni mesti tukar sikit kita punya rentak dan irama. Jadi kita mesti ada itu orang cakap global. Global. Aku mana tahu cakap orang putih. Aku sekolah orang putih, dia pun masuk dari satu tak sampai. Okey. Pak Yaya, Aku baru nak minum air. boleh saya pinjam telefon? Telefon. Aku nak tanya kau nak pinjam telefon dalam negeri ke luar negeri? Luar negeri. Nora, ambilkan telefon yang dari luar negeri tu. Yes, Daddy. Saya dua telefon. Dalam negeri ada, luar negeri ada. Bisnes. Bisnes main macam tu. Orang kalau bisnes orang tahu. Bagus dah. Jemput makan ni. Jemput. Apa tu? Makan. Waktu lemak. Ini nak kena bayar. Iyalah. Mana wayar dia pergi? Ini automatik. Telefon satelit. Tak payah pakai wayar. Kau masuk aja duit, kau ring aja. Macam handphone. Tak payah lah. Jemput makan. Apa ni? Alamak, kawan aku yang paling baik sekali ni. Apa nama dia ni? Madi ke? Madi Icot. Yes, sir. Alah. Kampang dia. Maaf saya nanti. Kenakan ini hati kesidang. Apa ni? Hati kesidang tunang saya. Lalu tu. Hati kesidang. Lalu lah bagi perempuan tu. Tanpa tu. Macam mana si Hati ni boleh dapat dia ni? Eti kau datang dari Jakarta? Ya, saya baru dari Jakarta. Dari daerah mana sih ya?
Banjarmasin. Oh, jauh itu. Saya dulu duduk di Betawi. Oh, Betawi. Isteri yang pertama di Betawi. Enggak ada anak. Lepas itu kahwin isteri yang kedua di Bandung. Enggak dapat anak juga. Jalan, terus kahwin di Bali. Dapat anak 3, kembar 3. Tak tahu macam mana tertelan buah petik. Omong-omong nih, ibu itu nomor berapa, Pak? Yang ini. Yang ini jatuhnya nomor 4. Ada 4 anak. Nomor 5 ya? Bagaimana ya, Pak? Oh, nomor berapa? Ya nomor 5. Yang nomor 5 kok dalam proses. Impossible. I would not allow this to happen. Bilanya bini aku ni cakap orang putih. Tak bisa. Inilah yang dikatakan orang. Iya. Apa ni? Orang korporat. Orang Melayu baru. Selamat Hari Raya. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir batin, terutamanya kepada semua pelanggan-pelanggan saya, management dan kaki tangan saya, ibu saya dan saudara-saudara, dan juga kepada semua umat Islam di Singapura. Dan bersempena hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada sekalian muslimin dan muslimat dan juga kepada saudara mara jauh dan dekat. Tidak lupa juga kepada semua sahabat andai atau sukarelawan-sukarelawan yang telah bekerja tungku lumus untuk membangun negara kita. Zack, Nora rasa hari raya ni sungguh istimewa lah, Zack. Kenapa ni, Nora? Takkanlah Zack tak tahu, Zack. Nanti Zack tahu ni, Nora. Kerana cuma hari ini je lah kita diberi peluang cuba-cuba nasib menyumbangkan suara kita. Itu sudah mesti ya, Zack. Lagipun bukan kita pengacara saja yang berpeluang menunjukkan suara. Malah pelawak-pelawak kita juga tidak mahu ketinggalan. Betul lah. Takkan mereka nak ketinggalan dengan kita, kan? Juga. Ya, para betul, apa kata kalau kita semua menikmati sekarang persembahan dari pelawak-pelawak kita dengan lagunya Repot! Kok mintanya sepatu, ku belikan kain, minta celana luncing, ku belikan kaos. Kok mintanya baju, ku belikan motor, kok mintanya mobil. Kok tisu, ku ajak jalan kaki, kok minta naik taksi, ku ajak ke warung, kok minta ke restoran, ku ajak makan lembar, kok mintanya hamburger. Kok gitu? Repot, memang repot. Iya. Gara-gara cinta uang hilang. Memang serba salah perhitungan. Gara-gara rindu kantung kelabu. Repot, memang repot. Iya. Gaji sebulan habis sehari. Gara-gara gengsi
Bila ku dengar irama lagu yang satu, hatiku pun bertambah sayu, terkenang kampung halamanku. Okey, dengar ni ya. Hei! Minang dan Zapin. Semua pulang berjalan. Dengar ni. Dengar. Nah, di sini ku berdiri, kau akan melalui, ku pernah merasai. Malam kita beramai, megah meranjau masa, engkau dan aku sama, tiada sempadan usia. Dekat dan langkahku terkadang keliru, menangis tiada lagu, tunjukkan haluan agar ku tak tertunggu. Hey, kalau pernah dirasa minta dengan permata, sudah dapat dibeza kematanganmu juga tanpa dewasa. Langit yang ku junjung, bumi yang ku pijak, firman entah lagu, tiada bedanya. Ikutilah rentangmu, hayati irama, berjanji kita bersama. Kini kita beramai, megah meranjau masa, engkau dan aku sama, tiada sempadan usia. Jejak dan langkahku terkadang keliru, menangis tiada lagu, tunjukkan haluan agar ku tak tertunggu. Kini kita beramai, rugi Zapin dan Inang, kita akan berdendam. Langkah kiri dan kanan, bersama tiada bezanya. Hey, kini kita beramai, rugi Zapin dan Inang, kita akan berdendam. Kini kita beramai, joget Zapin dan Inang, kita akan berdendam. Kini kita Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa, memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah, ku coba mendekati padanya, bila irama itu adalah suara pujian pada yang esa. Satu hari di hari raya, aku menangis karena gembira, aku menangis karena ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci hidupku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Ya, terima kasih adik-adik semua, terima kasih. Ya, para penonton, hari raya lah hari yang paling meriah sekali untuk anak-anak ya.
dapat baju baru, dapat sepatu baru, sepi-sepinya baru. Dan paling buat mereka meriah sekali apabila mereka mendapat duit raya. Ya, betul tu Zack ya. Kanak-kanaklah yang memeriahkan suasana hari raya. Ya, dan di samping kita bergembira menyambut hari raya ni, jangan pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik dan yang telah tiada. Dan yang penting sekali, hari raya mengeratkan silaturahim antara keluarga dengan menziarahi antara satu sama lain. Betul tu suami, bercakap dan bercakap ni kita dah sampai ke penghujung rancangan istimewa malam ini. Ya, ucapan teramat istimewa kepada semua. Semoganya semua telah terhibur. Ketupat rendang hidangan pilihan untuk tamu dan handai taulan. 10 jari kami susunkan, ampun dan maaf kami pohonkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menunjuk di sana kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak, kue tak potong. Saya mahu makan kena perut kosong. Bagi pihak SBC, kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga anda semua telah pun terhibur. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur, murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria.